Kalau beli hari ni, esok lusa nak jual boleh tak? Baik, bagus sangat soalan macam ni. Sebenarnya tuan-puan, kalau tuan-puan nak tahu macam mana cara nak untung dengan simpanan emas, maka boleh save dan share dulu video ni untuk rujukan pada masa akan datang. Hari ni tuan-puan, ramai sangat orang yang simpan emas sebab mereka nak cepat kaya. Sebenarnya tuan-puan, emas bukanlah aset untuk kita cepat kaya, tetapi ianya melindungi kekayaan tuan-puan sendiri. Sebab itulah kebanyakan orang kaya, mereka simpan emas, mereka tak simpan duit. Sebab mereka nak tambahkan kekayaan mereka lagi. Dan pada masa yang sama, kebanyakan orang kaya-kaya ni mereka simpan emas untuk pastikan kekayaan mereka tak dimakan oleh inflasi begitu sahaja. Jadi kalau hari ini tuan-puan nak simpan emas, tuan-puan kena ada ilmu. Nak dapatkan ilmu, tuan-puan kena belajar untuk simpan emas bersama dengan Public Gold. Kerana kami akan berikan tuan-puan ilmu sampai tuan-puan kaya dengan simpanan emas. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, bukan emas sebenarnya yang membuatkan kita kaya, tetapi ilmu tentang emas itu sendiri. Tahu tak tuan-puan, di Public Gold kita ada Akod Emas Gap, iaitu program untuk kumpul emas, di mana tuan-puan boleh menabung emas dengan bajet minimal RM100 dan ke atas. Kalau hari ini tuan-puan simpan 1 gram, maka tuan-puan akan dapat 1 gram. Kalau tuan-puan simpan sampai 10 gram, maka tuan-puan akan ada 10 gram. Kalau tuan-puan simpan sampai 100 gram, maka tuan-puan akan ada 100 gram emas. Emas ni tak beranak dan tak boleh digandakan dengan sendiri. Maka kalau tuan-puan nak simpan, tuan-puan kena menabung dan terus menabung. Sebab itulah tuan-puan, kalau hari ini tuan-puan nak simpan emas, pastikan tuan-puan simpan untuk simpanan jangka masa panjang, 2 tahun dan ke atas. Jangan beli hari ini, bulan depan hujung tahun nak jual, nanti tuan-puan akan rugi. That's why tuan-puan fokus sahaja pada simpanan 2 tahun dan ke atas, insya-Allah tuan-puan akan untung. Contoh, kalau tuan-puan nak pergi haji, tuan-puan kena simpan sampai 100 gram. Tuan-puan nak beli rumah lagi 5 tahun, maka tuan-puan simpan 100 gram sebagai deposit untuk beli rumah. Jadi, bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas yang pertama pada hari ini, nak saya bimbing dalam simpanan emas, maka tuan-puan boleh terus klik link di bio ataupun terus tuju pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan get tuan-puan dalam simpanan emas bersama dengan Public Gold.